Assalamualaikum dan salam sejahtera para penonton sekalian. Hari ini kita akan mulakan siri podcast yang ketiga. Anda sedang mendengar Kalimat Kasturi, sebuah podcast yang mengangkat khazanah sastra dan tokoh-tokoh pemikir tanah air. Dalam episod kali ini, kita akan menelusuri dunia yang dicipta oleh seseorang tokoh sastra yang mementingkan simbol, makna dan suara budaya, iaitu Zain Kasturi. Zain Kasturi atau Zainal bin Khalid bukan sekadar penulis, malah beliau adalah pemikir, penggali jiwa dan seringkali menyulung sisi-sisi gelap dalam kehidupan manusia serta masyarakat. Hari ini saya ditemani dua panel jemputan yang akan membantu kita memahami dan mentelaah karya penting beliau. Mari kita kenali dahulu barisan panel kita yang cantik molek, iaitu Syura. Hai. Dan Su. Hai. Tanpa membuang masa, kita terus dengan agenda kita. Seterusnya kita silakan untuk para panel kita untuk mengupas aspek isi, makna pemikiran dan latar belakang serta cara penyebaran kepada masyarakat. Okey Syura, boleh Syura cerita serba sedikit mengenai karya yang dihasilkan oleh Zain Kasturi? Okey, baiklah. Terima kasih kepada saudari yang mengizinkan saya untuk membahaskan karya yang dihasilkan oleh Zain Kasturi. Okey, karya tersebut ialah Ingatan Kepada Kawan 24. Tema sajak ini mewafalkan tema tentang kasih sayang, rakan yang menyayangi rakannya dan sanggup berkongsi masalah bersama-sama. Dalam sajak ini juga memaparkan seorang sahabat, iaitu Samudra yang sanggup menenggelamkan segala benci dan angkara dan diibaratkan seperti karang yang dipukul gelombang namun tetap indah kerana keteguhan persahabatan. Dalam siri Ingatan Kepada Kawan 14 berulang soal siapa di belakang kita untuk menyoal akar nilai dan identiti sejati yang akhirnya menemukan bahawa yang menyokong kita ni kadang-kadang hanyalah debu. Pendekatan ini menggambarkan kecenderungan Zain Kasturi telah bereksperimen dengan anafora dan simbolisme alam untuk mengetuk kesedaran pembaca agar merenung persoalan batin dan hubungan kemanusiaan ini. Okey, bolehkah saya bertanya bagaimanakah cara penyebaran karya tersebut pada ketika itu? Pada ketika itu, karya ini telah disiarkan dalam antologi 77 oleh ITBM dan diedarkan di kedai buku, perpustakaan serta dalam program akademik. Selain daripada itu, karya tersebut juga telah dikirim semula di blog sastra seperti Samusin dan Dunia Penyair. Terdapat juga video deklamasi yang telah disiarkan di YouTube oleh pelbagai pencipta puisi. Kita boleh dapat melihat deklamasi sajak ni dalam siaran Cik Ain Titik Tebak. Akhir sekali, sajak ini juga telah dibincangkan dalam kajian dan seminar puisi, termasuk juga dalam kertas kerja. Dengan ini, penyebaran melalui media cetak, digital dan pentas deklamasi. Dengan itu, karya Zain Kasturi berjaya menembusi pelbagai lapisan masyarakat dari pengkaji sehingga pembaca. Jadi para penonton boleh melihat siaran di Cik Ain Titik Tebak. Okey, terima kasih atas penjelasan yang cukup panjang lebar dan bermanfaat. Memang jelas Zain Kasturi ini membawa pendekatan yang sangat berbeza dalam penulisan sastra Melayu. Beliau tidak hanya menulis dengan bahasa tetapi menulis dengan jiwa dan fikiran yang tajam. Kita beralih kepada panel yang kedua, iaitu Suhaila. Boleh tak Suhaila ceritakan sedikit tentang salah satu karya puisi Zain Kasturi? Silakan. Hai semua. Tadi panel 1 ada ceritakan tentang karya Ingatan Kepada Kawan 24 yang terkandung dalam antologi 77. Saya pula nak ceritakan tentang keseluruhan antologi 77. Saya rasa tertarik dengan antologi itu. Okey, silakan dan Suhaila. Antologi 77 ni memang antara karya puisi yang saya rasa sangat pribadi, sangatlah reflektif. Tak semua puisi boleh buat kita rasa macam kita tengah bercakap dengan sendiri kan? Okey, betul tu. Mula-mula saya fikir ini puisi pasal persahabatan je, tapi bila baca, lain macam pula. Apa sebenarnya inti utama dalam kumpulan puisi ini? Puisi ni dia banyak menyentuh pasal tema persahabatan, kenangan, kehilangan, pencarian makna hidup dan sangat kuat dengan unsur spiritual dan falsafah. Ada puisi yang macam zikir, ada yang macam bisikan jiwa. Zain Kasturi ni memang bijaklah dalam bermain dengan kata. Dan saya perasan juga sebab dia banyak guna image macam angin, cahaya dan bayang. Semua simbolik lah boleh dikatakan, tapi tetap rasa dekat, betul tak? Betul-betul.
Itulah seni dia. Dari segi estetika, puisi-puisi dalam 77 ni ringkas dari segi bahasa, tapi lapis makna dia sangatlah dalam. Setiap bait boleh ditafsir dari berbagai sudut. Kadang-kadang satu baris je, tapi rasa dia macam kena tampah halus. Bagaimana pula dari segi latar budaya? Apa yang menonjol? Dari segi latar budaya, dia sangat kuat dengan identiti Melayu Islam. Tapi bukanlah dengan cara klise. Dia gabungkan tradisi dengan kerohanian moden. Ada nilai sofistik, ada unsur sejarah, dan kadang-kadang dia soal balik peranan kita sebagai bangsa dan umat. Jadi dia bukan puisi nostalgia yang kosong, tapi puisi yang ajak kita untuk berfikir. Sebenarnya selain 77 ini, saya ada tertarik dengan satu puisi. Apa tu? Puisi Kesarang Cendrawasih. Mula-mula saya baca, saya rasa macam tengah ikut satu perjalanan rohani. Tapi dalam masa yang sama, dia macam kritik hal-hal dunia juga. Apa sebenarnya maksud Sarang Cendrawasih itu? Sarang Cendrawasih ni bukan sekadar tempat borong eksotik. Ia lambang harapan tempat kembali, dan dalam konteks puisi ia mewakili tanah air, identiti, bahkan syurga batin. Zen membawa kita ikut satu perjalanan dalam segi fizikal dan spiritual, dan menuju sesuatu yang suci dan ideal. Okey, jadi dia bukan puisi biasa pasal alam lah. Oh, bukan. Tapi lebih kepada pencarian. Ya, bijak sekali. Okey, betul. Ini puisi tentang pencarian diri. Dalamnya ada persoalan tentang negara, nilai dan roh kebangsaan yang hilang. Zen ni dia guna imej seperti burung, langit, bayang, tapi maksud dia jauh lebih mendalam. Saya sukalah cara dia main dengan bahasa, tak terlalu rumit, tapi rasa mistik tu tetap ada. Dari segi estetik, apa yang kamu rasa? Okey, kalau bagi saya, gaya dia sangat lirikal, beralun. Macam kita ni sedang dengar satu mantra atau doa. Struktur dia pun longgar, tapi itu yang membuatkan puisi ni rasa bebas. Okey, kalau kita tengok latar budaya puisi ni jelas ada pengaruh Melayu klasik kan? Betul. Sebut Cendrawasih pun kita dah tahu itu imej dari hikayat lama, iaitu legenda. Tapi Zen bawa ke zaman moden. Dia bersoal di mana tempat suci kita sekarang. Masih adakah sarang tu ataupun dah lengkap? Saya boleh bayangkan kalau puisi ni dibaca semasa malam deklamasi dengan cahaya yang malap, suara bergema sedikit, terus masuk jiwa orang kata. Kalau kita tengok dari sudut penyebaran puisi ni, ditulis pada zaman bila ya? Okey, Zen Kasturi ni dia mula menulis sekitar tahun 80-an dan aktif dalam gerakan sastra tanah air. Pada waktu itu, penyebaran puisi ni seperti Kesarang Cendrawasih berlaku melalui yang pertama, majalah sastra seperti Dewan Sastra dan Dewan Budaya. Yang kedua, antologi puisi, iaitu banyak karya Zen ni banyak muncul dalam kumpulan puisi bersama penulis yang lain dan diterbitkan oleh DBP. Okey, yang ketiga, mingguan sastra dan deklamasi puisi. Yang ketiga, radio dan TV pendidikan. Tapi masa tu belum ada TikTok ataupun podcast lagi kan? Okey, tapi semangat nak menyampaikan tu tetap ada, betul? Sebab pada zaman tu orang lebih menghargai teks yang bercetak dan pembacaan secara perlahan. Tapi walaupun medium dia terhad, penyebarannya tetaplah kuat sebab minat terhadap sastra Melayu ni sangatlah tinggi pada ketika itu. Terima kasih untuk Saila. Okey. Terima kasih host. Saya pun harap lagi ramailah yang kenal dan hayati puisi-puisi sini. Okey, penonton, itu dia Kesarang Cendrawasih. Dari pentas deklamasi ke majalah sastra, ia hidup dalam jiwa pembaca. Terima kasih Syura dan Suhaila, dan terima kasih kepada semua pendengar. Teruskan menyokong karya sastra tempatan. Jumpa lagi dalam Suara Warisah Menggigam. Terima kasih Kasturi. Bye.